Tuan kita ni kata, siapa kau pikap gini nah, Allah Ta'ala nak jaga kehormatan Nabi dan nak jaga supaya orang tidak buat kena buat menyakit hati Nabi, iaitu Allah Ta'ala larang panggil Nabi nama dia bagaimana kita orang lain. Waktu kita nak panggil Nabi, tidak dia benar sebut ya Muhammad, tak boleh. Ya Muhammad kalau anak kita tak apa, ya Muhammad amat ada ke? Kalau anak kita tak apa, kalau saya kita apa, mak ada ke? Tak apa. Tapi kalau kita hidup zaman Nabi, nak panggil Nabi hey Muhammad, tak boleh. Orang panggil kasar bahasa, tidak bermurah ni sangat-sangat mustahak dijaga. Kita bercakap dengan orang ke orang pakai kita kena jaga. Orang Melayu panggil jaga apa? Jaga bahasa, jaga masalah dengan bahasa ke berapa panggil, kena jaga molek. Jangan buat perkara yang menyusahkan hati orang. Hatta nak sebut nama Nabi, waktu manggil pun jangan sebut nama Nabi, sebut ya Rasul, ayuhar Rasul, ya ayuhan Nabi. Dan dalam Quran para hadirin tak ada kita jumpa ayat Quran sebut ya Muhammad, tak ada. Dan Nabi bila Jibril waktu ayat dari langit nak bercakap dengan Nabi, tak ada ya Muhammad, tak ada. Yang adanya ayuhan Nabi, hey Nabi, ya Rasul, ya ayuhar Rasul, hey Rasul. Nabi ni gelar ke? Nabi Muhammad ni orang apa kita juga. Yang lebih dia tu kerana dia ni berpangkat Nabi, berpangkat Rasul. Dan sebab itulah ni timbul masalah. Allahumma salli ala Muhammad ke Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam kitab-kitab azkar, kitab-kitab selawat ni balah alim ulama. Boleh ke kita kata Allahumma salli ala Muhammad ataupun kita kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia gecar dalam kitab. Maksudnya tak salah lagi. Yang pentingnya molek kalau kata Allahumma salli ala Muhammad pun tak apa, kerana Nabi sendiri ada lagu itu. Dan alim ulama kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina Muhammad. Dalam bulan Ramadan tu bayar dah selawat Nabi boleh harap. Dalam bulan Ramadan Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana wa habibina wa dhukrina Muhammad. Dhukhrina, hey Tuhan, aku nak ke salat ke Zukhrina. Zukhr mana barang sipan ni. Kalau kita kapung kita beli lembu seka. Kenapa lembu ni barang sipan ni untuk kita jual mudah 3 anak nak pergi sekolah ke anak masuk hospital ke berapa, kita jual lembu boleh duit. Hak barang lagu ni kita panggil zukhr. Tak ada tanah sekeping, rumah sebuah, gapo lagi kereta gomah sebuah. Cadang mudah kita nak gadah nak gapo. Hak benda lagu ni kita panggil zukhr. Bila sutuk suka kita boleh guna barang ni untuk manfaat pada kita. Hal lagu tu Arab panggil zukhrun. Nabi Muhammad adalah zukhr. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa dhukrina Muhammad. Itu selawatlah kepada sipan aku, cagari aku. Apa dia Muhammad cagari. Semoti kita buat cagari Nabi Muhammad. Ada berdepan dengan aku akhirat kelak, kita cagar Nabi Muhammad. Ni melekat bagi aku tu akidah aku support Nabi Muhammad ajar. Mayabah aku support Nabi Muhammad ajar. Ekonomi aku support Nabi Muhammad ajar. Laki bini aku support Nabi Muhammad ajar. Betul kan kita? Zukrina itu sebut. Tapi perangai kita tak support Nabi Muhammad ajar. Pas Zukrina lagu mana? Akhirat kalau nak cakap Nabi Muhammad lagu mana? Kan perbuatan kita tak support Nabi Muhammad ajar. Jangan ada kata benda tak berhenti. Akhirat kan support mulut Tuhan. Mata ni kecek kan? Tak hangat. Perangai lagu lain. Ya, belum pada kita mati, belum kena support kena laknat ni, Nabi ingat balik. Sebab tu Tuhan kita kata satu usaha yang Allah Ta'ala masuk dalam hati orang Islam supaya Islam hormat Nabi Muhammad. Allah Ta'ala sebut la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dukum ba'dha. Jangan buat panggilan rasul atau kamu sebagaimana panggil satu sama lain. Bila mu nak panggil saya tu mu punya pasal, tapi nak panggil Nabi Muhammad mu jangan buat serupa. Saya kita nama Ismail ada ke? Tak apa. Tapi Nabi kita nama Muhammad, tanya Muhammad ada ke? Jangan. Sampai situ Islam ajar titik apa orang panggil tata tertib, apa kita panggil apa ni, protokol. Kita panggil protokol lah. Protokol kita dengan Nabi Muhammad ni kena ada. Kita negeri kita kalau jumpa dengan Datuk seorang pegawai kerajaan, Datuk Muhammad, kita panggil mak ada tak? Panggil Datuk yang berhormat. Kalau kira orang yang berhormat, kamu menteri besar yang amat berhormat, dan menteri yang amat berhormat, yang amat berhormat, dan Sri yang amat berhormat, berjala-jala puji bawa sebut nama, tanda kita hormat pada dia. Kerana orang nak boleh gelaran Datuk, nak boleh berapa ni, orang kira dia jenayah ada ke tak, penuh masuk jail ke tidak, butan kena bankrupt ke tidak. Dia tak ada habis rekod dia bersih molek, barulah raja ke sultan ke perdana menteri ke apa ni, persekutuan ke Datuk dan Sri. Jadi gelaran kita ni hak kita beri. Nabi-nabi ni gelaran Allah beri ke Nabi Muhammad. Tiba-tiba mu panggil Muhammad dengan begitu-begitu je, jangan tak reti bahasa dia kata.
Ini semua ni mengajar kita manusia supaya hormat pada Nabi Muhammad. Siapa tak boleh sebut nama dia, nak kena rekod dengan Ar-Rasul Muhammad. Ya ayyuhar rasul, ada Quran. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhan nabi lima tahrimu ma ahallallahu lak. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila Muhammad, ma unzila min rabbik. Ada, tapi ya Muhammad tak ada. Bahkan selawat Nabi ni ada wajib, ada sunat. Dalam sembahyang ada wajib, ada sunat. Kita nak selawat Nabi itu baik dengan Tuhan dulu. Kali kita tak kuat hati. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak kata sallallahu ala Muhammad, salli ala Muhammad, sallaitu ala Muhammad. Dah. Sallaitu ala Muhammad. Aku selawat ke Muhammad. Dah. Tak pandai kita selawat Nabi Muhammad. Kena kata gini, Allahumma salli ala. Hei Tuhan, tolonglah, tak tolonglah selawat Nabi Muhammad. Aku nak selawat saya tak pandai dengan aku. Sahab doa. Perangai apa ni taraf dia mulia. Aku nak minta mu lah. Kalau ada salah sedih balik aku ni, tak apalah mu tolong besar di antara aku dengan Nabi Muhammad. Dia aku nak minta mu selawat Nabi Muhammad. Kita tak kata sallaitu ala Muhammad. Kata Allahumma, ya Allah tolonglah kirim salam ke Nabi Muhammad. Aku nak kirim salam sikit, dia tak pandai dengan aku. Itu ajaran Islam pada kita. Tiba-tiba kita tolak Islam ambil kebangsaan. Nak kata guan, jangan nak turut orang putih dekat, ikut dia kata cakap Nabi Muhammad tak kira rasa orang putih setuju. Akhirat kalau nak cari orang putih, kena cari Nabi Muhammad. So, wala an yarfa'al mu'minuna aswatahum fawqa sawti. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ayat yang kedua, surah Al-Hujurat ayat 2. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum. Ayat surah Al-Hujurat ayat 2. La tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Mu jangan tinggi suara mu lebih pada suara Nabi. Jika Nabi ada itu, nak kecek pada Nabi kena jaga. Itu dia tu apa orang panggil suara tu. Kalau mikrofon jangan pulah habis dia punya sound tu. Kenapa? Mu tak boleh buat masalah dengan Nabi. Suara pun tak boleh akak tinggi lebih pada suara Nabi. Itu jika Nabi ada. Jika Nabi tak ada, gitu juga. Bila Quran kata begini, kita kata Quran tu apa? Bila aku nak apa tolak ya. Quran buat putusan lagu ni, kita tolak lagu ni. Arti kita akak suara kita, akak pandangan kita lebih pada suara Quran, lebih pada suara Allah SWT. Pak akhirat kelak, atas akhirat kelak, dapat atas dunia ni. Nak makan, minum air, siapa dia buat? Tuhan buat. Nak lapar, makan nasi, siapa dia buat? Dia buat. Tak ada buat. Buang mulut siapa dia tepuk? Allah Ta'ala juga tepuk, bukan mukmum, bukan tu bila emang. Jadi benda-benda begini menyebabkan orang yang berasa, ya betul. Dengan, ya, terima Islam, ajar Islam yang betul. Wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'd. Mu jangan bercakap derah suara depan Nabi sebagaimana mu bercakap derah depan sama-sama mu. Kenapa? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Aku bimbang takut amalan kamu terbih. Mu tak sedar. Tahbata kita panggil terbih. Kalau musim banjir, orang hidup tepi sungai, tengok air derah, dia tak sedar. Air duk korek bau. Pasir tu berdua mau kubah-kubah, akhirnya turun dengan dia dengan tubir, dengan air buluh, dengan dia hanyut sunat. Kenapa? Kerana waktu dia comot atas tubir tu dia sedar tengok air derah lah, itu ini ikan melompat dalam gapo, air duk korek ke bawah, akhirnya tubir utuh. Kalau tubir utuh ni bahaya, kerana orang tidak tahu hanyut pak laut, tak tahu mokpot warna kita mati tengah laut. Kenapa? Kerana kita tak sedar tebing kita dulu tu rupanya cukup rupuk korek. Begitu juga amalan kita ni, kita banyak kita orang Melayu. Aku orang Melayu sedap, orang Islam, orang Cina kafir masuk neraka. Dia sedap bertengah. Tahu-tahunya kita masuk neraka juga. Kenapa? Kerana pertamanya seperti inilah. Kita buat pandangan lain lebih pada pandangan Nabi. Nabi ni bukan pandang-pandang dia cuma wahyu dari langit. Langit-langitnya kita panggil Allah Ta'ala. Allah Ta'ala nak lawan lagu mana kita? Mujuk dia tolong buat kita, mujuk dia tolong apa-apa. Tiba-tiba kita lawan dia pula. Kalau tu buat juga, amalan kita jadi untung. Pergi ke Mekah haji, kali setahun pergi ke Mekah sama-sama. Maya tak tinggal kok lain-lain, tapi perangai ekonominya, akidahnya berapa. Maya, tapi tolak Islam ambil kebangsaan. Maya, tolak Islam ambil itu ini. Mana boleh? Kita duduk negeri kita. Kita Malaysia duduk negeri kita. Kalau orang luar pada Malaysia mari. Orang Indonesia, dia orang Melayu, mari sini. Buat rumah. Atas tanah, dia tak kira apa pakai tanah dapat dia buat rumah. Nego
nego buat gapo ni demo ni tanah kerajaan Malaysia. Demonya mari kat merah gapo kita panggil tiba-tiba mari panas sini. Buat rumah lah, buat kebun lah gapo. Ini orang panggil stinggan. Stinggan ni buat rumah gapo apa akhir kena hambat balik ke Indonesia. Kenapa? Demo bukan rakyat sini. Rumah demo kena lelong, kena ambil kerjaan. Kedai demo, barang dia lelong ambil kerjaan. Kenapa? Demo hidup di bumi sini, dia bumi ni bukan hak demo. Itu baru sama kita. Allah Ta'ala buat bumi ni, kita ni setinggal. Kita ni setinggal Tuhan. Kalau kita duduk atas bumi Tuhan, nyawa udara Tuhan, minum air Tuhan, makan barang Tuhan, tiba-tiba tak turut dia. Setinggal lah kita. Jawab. Dia setinggal, suruh kubur kan? Nabi kata kalau orang jahat, tanah banyak-banyaklah kubur. Kerana tak suruh lama sangat bumi ni pikul orang jahat. Kalau dia jahat, tanah banyak-banyak supaya tidak lama bumi ni pikul dia. Kalau dia baik, tanah cepat-cepat juga supaya tak lama dia, supaya cepat dia jumpa dengan Tuhan dia. Lama dia jumpa dengan Tuhan. Kerana kita sembahyang tak tinggal barang haram, tak rajin buat, orang wajib buat. Kenapa? Kerana nak jumpa dengan Tuhan. Jadi bila dia mati, tanah cepat-cepatlah. Kita sini bahasa pesen tungguan nak balik. Satu macam ni. Pak mati, bapa tak tanya lagi. Tunggu anak. Anak duduk mana? Anak Singapura. Anak duduk Kuala Lumpur. Tunggu bapa. Tunggu bapa. Satu budaya orang Melayu dia kena fikir mula. Bila dia ni mati dan dia ni orang baik, dia nak cepat benar jumpa dengan Tuhan. Kalau dia mati dia ni orang tak baik, orang jahat, bumi sendiri tak benar kita tak lama-lama atas perut ni. Pelan kita boleh nakik. Ini kena makan. Supaya juga itu kahwin pakai cicing. Apa orang panggil cicing Penang cicing mah. Orang ada semua nak buat cicing mah pada orang lelaki haram. Kalau nak buat cuci juga cuci perak. Takut nampak murah. Murah pergi lah. Nak suruh nampak mahal, haram ke diri masuk neraka, tak apa satu yang mahal. Bukan cara. Bukan cara make Islam. Jadi nak pakai cuci orang puan tak apa. Nak beri cuci lemah pada orang puan sebagai tunai kita. Tapi orang puan nak balas cuci lemah juga pada lelaki tak boleh. Dak cuci ni bukan adat orang Melayu. Adat orang Eropah. Dia belah khutbah. Jadi kalau kita nak beri cuci juga, kau nak suruh nampak mahal, dia cuci hak mahal lah, berapa orang panggil ni mah putih ke berapa pasal. Tapi cimah jangan. Tuhan kata tak boleh, Nabi kata tak boleh. Kerana orang lelaki ni kerja dia khuliqna litajalludi wal asar. Kita orang lelaki dia buat untuk buat kerja. Wal litajalludi untuk buat kerja, wal asar untuk menanggung susah. Mah ni bukan pakaian orang buat kerja, pakaian orang tin yang duduk congok rumah. Padahal dia pakai mah pun dia jenis comel orang tin tu. Wuduh pun comel orang tin tu. Jadi orang comel tu pakai mah tak apa, pakai setera mah tak apa. Kita orang lelaki jenis orang buat kerja pakai apa mah. Allahu Akbar. Wa qad Allah Subhanahu wa taala ta'ziman sallallahu alaihi wasallam annahu jara sya'nahu nadim bi asma'ihim. ولكنه نادى النبي بقوله يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها المزمل يا أيها المدثر. Dalam Quran disebut ya ayuhan nabi. Dia tak ada ya Muhammad. Hei nabi. Kalau kita kata orang umat kat hei yang berhormat, hei yang berbahagia, hei yang setia. Kenapa boleh kita panggil yang setia, yang berbahagia, kenapa? Jadi kalau setara manusia ni pun ada gelaran dia, gelaran hormat yang diberi kita kena guna. Begitu nabi Tuhan tak guna, Tuhan tak sebut nama Nabi Muhammad, bukan sebut ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya ayyuhar rasul balagh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhal muzammil qum al-laila illa qalila. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Tengok semua panggilan Allah ke Nabi kita Muhammad tak ada pasal ya direct ya Muhammad tak ada. Semua berlapis dengan gelaran hormat tak panggil. Hada taqdir min Allah wa da'watul mu'minin ta'sib taqdir. Ini semua ni ayat-ayat begini tanda Allah Taala beri hormat ke Nabi dan ajar orang mukmin supaya ikut dan turut hormat pada Nabi Muhammad SAW. Lepas tu kat tu kira beradin semua kita betul sekatu dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. 2-3 hari lagi habislah bulan Safar, kita akan masuk bulan Rabiul Awal. Hari ni berapa dah? 28. 3 hari lagi masuk bulan Awal. Bulan Awal ni bulan Nabi beranak. Zaman Nabi hari tu orang tak kaji buat maulud. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in dulu 300 tahun Nabi mati, orang tak kaji buat maulud.
lepas pada orang putih Inggeris perintah Palestin masa perang salib, perang presiden, barulah puak-puak tu buat maulud Nabi Isa, dipanggil apa, Christmas, buat maulud Nabi Isa, tutup habis segala pejabat, tutup habis segala kedai apa. Akhir sekali orang Islam tanya khabar, bapa tutup jabat hari beranak Nabi Isa, bapa komunikasi bas memberti dapat hari Nabi Isa beranak. Kita ada Nabi juga, Nabi Muhammad, bapa tutup jabat kata. Situ baru mula ia orang buat maulud juga. Demo buat maulud cara demo, hey Kristian, kami buat maulud kata cara kawan. Situ mula ia buat maulud Nabi Muhammad. Lebih kurang 300 tahun lepas Nabi Muhammad mati. Kita di Kelantan ni kita buat maulud sepanjang tahun. Sepanjang tahun kita buat maulud. Ni ngajar Quran ni maulud ni. Tak ada orang ngajar Quran cara kita tengah jalan raya, tak ada. Lain pada kita di Kelantan. Orang lain nak tiru, alhamdulillah. Dah banyak dah benda kita buat ni. Apa Ar-Rahan kita guna di Kelantan, orang tiru. Rumah 3 bilik lah ni mulut orang tiru. Ni semua ni tiru kerja Nabi dalam di jabat di rumah panjang tahun ni, tanda benar-benar kita buat maulud Nabi Muhammad. Kalau maulud jam gapo, jam nasi gapo kenyang perut tu boleh lah. Tetapi orang panggil belak kau duduk dapur tak semayang, kan sekali orang mari bubu nasi dia orang mari. Tak semayang sah kadang-kadang cakap ni jam orang buat maulud ni. Ini maulud kita buat bukan maulud Nabi Muhammad je. Jadi kalau hadis semua kita nak buat maulud boleh, tak nak buat tidak, tapi kita di Kelantan ni kita membangun sama Islam ni sebenarnya maulud Nabi